Cikgu Vivian, sini jap. Ya cikgu, kenapa panggil? Tidak lagi kita akan ada mesyuarah bersama ketua dan ketua pembeli. Jadi saya harap cikgu bersedia dan datang on time. Oh, ya ke cikgu? Saya tidak dimaklumkan ada urusan rasmi pula hari ini. Cikgu Vivian. Cuba tengok Cikgu Vivian tu. Dia pakai yang macam tu. Kenapa dia pakai macam tu kan? Entah. Apalah Cikgu Vivian ni, takkanlah benda tu tak tahu. Okay, Cikgu Vivian boleh bagi tahu apa persiapan Cikgu Vivian untuk sukan sekolah? Sebenarnya Puan, saya tak beberapa sedia lah hari ini sebab saya rasa macam kurang keyakinan hari ini. Tak tahu kenapa. Vivian, sebagai guru, kita selalu bersedia. Tak kira walau macam mana pun masa ataupun hari tu kita tak buat apa-apa pun, kita tetap kena bersedia. Ada mesyuarat ke, tiba-tiba ada lawatan daripada orang luar. Penampilan yang kemas bukan sekadar mengikut peraturan, tetapi menunjukkan profesionalisme dan rasa hormat pada sekolah. Baiklah, terima kasih atas teguran yang tadi. Saya cuba untuk ubah keterampilan diri saya. Jangan terlalu risau Vivian, semua orang pernah buat kesilapan. Cikgu, apa pagi cikgu? Ini kalau nampak awak sesak. Macam ni lah yang kita nak kan. Baik cikgu, terima kasih atas teguran dan bimbingan yang diberikan. Selepas ni, saya akan menjaga etiket dan keterampilan seseorang ini. Sebagai pejabat awam, guru perlu sentiasa menjaga etiket dan keterampilan diri kerana ia mencerminkan profesion keguruan. Ini selaras dengan Perkeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (MAC PPSM) Seraya UP 7.2/3 yang menekankan kepentingan etiket, penampilan kemas, disiplin dan profesionalisme dalam perkhidmatan awam. Pengalaman ini mengajar saya untuk menjaga etiket dan keterampilan diri sebagai seorang guru. Hal ini kerana sebagai guru kita berhadapan dengan generasi muda hampir setiap hari. Oleh hal demikian, kita kena jaga keterampilan dengan baik supaya ia menjadi contoh kepada generasi muda. Berdasarkan Undang-Undang di Malaysia, Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993 dan Akta Pendidikan 1996, Akta 550 menetapkan standard dan mengawal selia tingkah laku serta integriti penjawat awam. Kesimpulannya, peraturan ini menegaskan bahawa etiket dan keterampilan diri guru bukan lagi satu pilihan, malah satu kewajipan untuk semua guru patuhi bagi memastikan profesion keguruan sentiasa terjaga baik dan menjadi suri teladan kepada semua anak-anak murid kita. Etiket yang baik, keterampilan yang profesional, perkhidmatan yang berkualiti.